Cuba anda bayangkan situasi ini. Anda sedang mengetuai sebuah projek gergasi. Tarikh akhir pelancaran tinggal beberapa bulan saja lagi. Tapi, sebahagian besar sistem anda berada dalam status berisiko tinggi. Pasukan anda dah mula hilang keyakinan, tekanan makin memuncak. Inilah dia persimpangan genting yang dihadapi oleh projek LZS NAS. Hari ini, kita akan bedah siasat macam mana mereka bukan sahaja selamatkan projek ini daripada gagal, tapi berjaya ubahnya menjadi satu kejayaan. Okey, ini peta perjalanan kita. Mula-mula, kita akan tengok betapa teruknya keadaan mereka. Lepas tu, kita akan singgah di satu bengkel yang menjadi titik perubahan besar. Dari situ, kita akan lihat bagaimana mereka membina pelan tindakan yang mantap, memperkasakan semula pasukan, dan akhirnya kita saksikan bagaimana keyakinan yang hampir hilang tu berjaya dibina semula. Bagi projek LZZ NAS, persimpangan ini bukan lagi satu pilihan. Ia dah macam satu dinding besar depan mata. Tarikh go live makin dekat, tapi rasa yakin nak tekan butang pelancaran tu makin jauh. Jom kita tengok kenapa. Sekali pandang pun kita dah boleh nampak, wow, besarnya projek ni kan. Banyak fasa berjalan serentak, ada pembangunan, ada integrasi, ada migrasi data, dan mereka berada di titik yang sangat hampir dengan garisan penamat. Boleh bayangkan tak tekanan waktu ni? Setiap hari yang berlalu tu mesti rasa macam beban atas bahu makin berat. Dan inilah dia data yang buat semua orang tak boleh tidur malam. Memang betul, ada beberapa modul yang dah siap. Tapi cuba tengok yang kat bahagian atas tu. Modul-modul teras, nadi kepada sistem ni. Tahap siapnya bawah 50% dan statusnya at risk. Ini bukan lagi lampu amaran kuning. Ini dah kira siren kecemasan yang menandakan projek ni betul-betul diambang kegagalan. Dalam keadaan kalut macam ni, selalunya apa kita buat? Kerja lagi kuat, lagi laju kan? Tapi, pasukan ni buat sesuatu yang berbeza. Mereka berhenti. Ya, mereka berhenti seketika. Ambil satu langkah ke belakang untuk tengok gambaran yang lebih besar. Dan di sinilah titik perubahannya bermula. Mereka bawa seluruh pasukan ke janda baik. Ini bukan untuk makan angin ya. Ini satu langkah strategik untuk keluarkan semua orang dari medan perang harian dekat pejabat. Tujuannya nak wujudkan satu ruang yang selamat, di mana pangkat dan jawatan semua letak tepi dan setiap orang boleh bersuara tanpa rasa takut. Ia adalah satu usaha untuk membina semula kepercayaan sebelum mereka mula membina semula kod sistem. Objektif bengkel ni sangat berani dan sangat jujur. Stronger team. Sebab mereka sedar teknologi paling canggih pun akan gagal kalau pasukan berpecah. Clearer direction. Satu pengakuan yang mereka sendiri dah mula hilang arah. Go live confidence. Matlamatnya bukan setakat nak siapkan sistem, tapi nak lancarkannya dengan penuh keyakinan. Dan yang paling radikal sekali, no extension. Tiada penangguhan. Ini memaksa semua orang untuk cari jalan penyelesaian, bukan cari alasan. Dan bila pasukan diberi peluang untuk bersuara, inilah yang keluar, suara hati mereka. Mereka dahaga clear direction. Mereka penat dengan kerja-kerja ad hoc yang tiba-tiba muncul. Mereka perlukan penyelesaian kepada isu, bukan sekadar mesyuarat. Dan yang paling penting, mereka nak bekerjasama sebagai satu pasukan yang ada di sitin. Maklum balas ini, ia dah jadi macam kompas baru untuk projek ni. Baiklah, berbekalkan kompas baru ni, mereka pun mula melakar peta. Fokus utama mereka beralih. Bukan lagi setakat nak siapkan kod, tapi untuk pastikan kesediaan operasi. Soalan mereka dah bertukar. Bukan lagi sistem boleh jalan tak, tapi kita bersedia tak kalau sistem tiba-tiba gagal. Di sinilah satu anjakan pemikiran yang paling besar berlaku. Mereka sedar bahawa dalam mana-mana krisis, 80% kejayaan untuk pulih bukanlah bergantung pada secanggih mana teknologi yang kita ada. Sebaliknya, ia bergantung sepenuhnya pada komunikasi. Fikir macam inilah, kalau server tiba-tiba down, itu masalah teknikal. Tapi kegagalan untuk beritahu pengguna apa yang sedang berlaku, apa tindakan kita, itulah yang akan tukarkan masalah teknikal tadi menjadi satu krisis kepercayaan yang jauh lebih besar. Jadi mereka pun rancang plan tindakan yang sangat jelas untuk setiap senario. Kalau internet putus, terus tukar ke hotspot. Kalau sistem lumpuh sepenuhnya, okey, kita guna proses manual yang dah sedia ada. Ini bukan setakat ada plan B, tapi mereka fikirkan sampai plan C dan plan D. Dengan bersedia untuk setiap kemungkinan, mereka sebenarnya sedang membina keyakinan dalam pasukan. Pelan yang hebat takkan berguna tanpa pasukan yang hebat untuk laksanakannya. Jadi, langkah seterusnya adalah tentang memperkasakan proses kerja dan yang lagi penting, membina semula budaya kerja yang betul dari peringkat akar rumbi. Falsafah ni dah jadi macam mantra baru untuk mereka. Nampak ringkas kan? Tapi impaknya sangat besar. Maksudnya, tak ada lagi pembangunan sistem berdasarkan perbualan dekat koridor pejabat atau rasanya bos cakap macam ni hari tu. Semuanya mesti bertulis dan didokumentkan. Inilah penamat kepada era salah faham dan kerja buat semula yang membazir masa.
Daripada mantra tadi, lahirlah 4 peraturan emas yang tak boleh dirunding langsung. 1. Tak ada dokumen keperluan, tak ada pembangunan. Ini untuk pastikan semua orang faham benda yang sama. 2. Sebarang perubahan mesti lalu proses rasmi. Ini untuk elak skop projek lari. 3. Tak ada kelulusan, tak ada pemasangan sistem. Ini benteng kualiti. Dan 4. Semua komunikasi penting mesti didokumenkan. Budaya dalam pasukan pembangunan sistem pun diubah. Eskalasi ataupun melaporkan masalah bukan lagi dilihat sebagai tanda kelemahan. Sebaliknya, ia adalah satu tindakan yang paling bertanggungjawab. Budaya main teka yang bahaya digantikan dengan budaya bertanya yang selamat. Ini membina sebuah pasukan yang tak takut nak mengaku, saya tak tahu. Dan ini menjadikan mereka jauh lebih kuat. Jadi, selepas semua usaha ni, bengkel yang penuh jujur, pelantikan yang terperinci, disiplin kerja yang tegas, adakah ia benar-benar membuahkan hasil? Jom kita tengok buktinya. Cuba lihat pelan go live mereka yang baru ni. Nampak tak perbezaannya? Jauh lebih kemas, lebih tersusun, ada logiknya. Setiap fasa ada pemilik yang jelas dan jangka masa yang realistik. Inilah rupa clear direction yang mereka cari-cari selama ni. Sekarang, semua orang dalam pasukan tahu apa peranan mereka dan ke mana hala tuju mereka bersama. Inilah intipati keseluruhan transformasi mereka. Daripada sebuah pasukan yang terbeban dengan status berisiko dan penuh keraguan, mereka bangkit menjadi sebuah pasukan yang bersedia. Bersedia menghadapi apa sahaja cabaran teknikal, bersedia menangani gangguan, dan yang paling penting, bersedia untuk berjaya sebagai satu unit yang padu. Kisah kebangkitan projek LZS NAS ini bukan sekadar tentang pengurusan projek. Ia adalah tentang kepimpinan, tentang keberanian untuk berhenti sejenak dan berfikir, dan tentang kuasa komunikasi. Dan ia tinggalkan kita dengan satu soalan penting yang kita patut tanya pada diri sendiri dan pasukan kita. Adakah kita cuma sibuk? Atau adakah kita betul-betul bersedia untuk melancarkan hasil kerja kita yang terbaik? Fikir-fikirkan. Terima kasih kerana bersama kami.